Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arisa Nur Sofia binti Saidi dari Sekolah Kebangsaan Balai Besar. Baiklah, hari ini saya akan mengupas mengenai sebuah buku yang saya telah baca daripada terbitan Mangosteen Publication yang bertajuk Pada Subuh yang Membawaku Pergi. Hasil karya Yahya Samad. Beliau mula menulis di Wattpad sejak 2018 sebaik sahaja tamat SPM. Beliau sedang menamatkan pengajian dalam bidang pergigian dan bakal bergelar Doktor Gigi. Novel Pada Subuh yang Membawaku Pergi pada awalnya diterbitkan pada Oktober 2023 untuk terbitan pertama. Tetapi kemudian ia telah diulang cetak beberapa kali sehingga cetakan yang ke-6 pada September 2024. Buku ini juga mempunyai 390 muka surat. Karya ini diangkat menjadi teater di pentas Malam Seni UIAM pada tahun 2019. Untuk pengetahuan anda semua, novel ini adalah daripada karya asal Aku Iskandar Zulkarnain yang telah mencapai 100,000 jumlah bacaan di Wattpad. Kemudian ada pembaca yang mencadangkan dihantar manuskrip ini kepada penerbit untuk dijadikan sebuah buku. Buku ini mengisahkan tentang Iskandar Zulkarnain yang didera sejak kecil oleh si ayah dan dibelai penuh kasih sayang oleh si ibu. Pelbagai konflik yang berlaku dalam kekeluargaan, isu persahabatan yang penuh ombak liku yang perlu diharungi oleh Iskandar Zulkarnain. Disebabkan itu jugalah Iskandar mengambil keputusan untuk belajar bersungguh-sungguh dan ke asrama penuh. Dalam masa yang sama, dia diuji dengan masalah kesihatan. Dengan mengalami lebih lanjut akan buku ini, kita akan tahu mampukah dia membawa diri jauh dari kemelut hidupnya yang sangat berliku itu. Kesimpulannya, buku Pada Subuh yang Membawaku Pergi ini mempunyai pelbagai nilai murni dan pengajaran yang boleh kita pelajari dan mengambil iktibar dari apa yang kita ceritakan. Antaranya ialah kita perlu fokus belajar untuk masa hadapan yang cerah. Jangan sibuk bercinta dan menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Penulis pernah berkata bahawa semoga Pada Subuh yang Membawaku Pergi ini dapat memberi manfaat kepada yang membaca. Saya rasa ia akan dan telah memberikan banyak manfaat kepada orang ramai yang membacanya. Sekian, terima kasih.